berikan tepukan gemuruh kepada barisan artis yang bakal menjayakan Rockelogy konsert tour 2020 ini. Oleh itu saya ingin menjemput sekali lagi Dato' Eddie, pengarah RPM Group of Company, our legendary Dato' Awi, dan juga tuan-tuan dan puan-puan, berikan tepukan yang gemuruh buat jemputan artis kita yang berikutnya, one and only Such Kid dan Dale. Baik, jadi saya serahkan ruangan ini untuk mungkin sekali lagi Dato' Eddie ataupun Dato' Awi untuk menceritakan tentang Rockelogy konsert tour 2025. Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, konsert ini tercetus sebenarnya kesinambungan sambutan yang hangat daripada konsert saya. Kita dapat banyak feedback, benda tu jalan dekat FYP, I think berapa? 2 months, 3 months. Dan orang cakap suruh buat. Dan saya berbincang dengan Dato' Awi atas permintaan ramai, maka saya rasa ini adalah satu peluang sekali lagi, yang mana pada terdahulu ini saya kata untuk memberi kepada golongan-golongan muda ni suasana ataupun the feel bila you pergi rock concert. Dan bila saya bawa idea ni kepada Dato' Awi dan Dato' Awi bersetuju, Alhamdulillah. Kemudian saya berbincang dengan Abang Kid dan Abang Din, dan mereka pun bersetuju untuk menjayakan konsert ini. Dan seperti yang pihak media sedia tahu, masa bulan puasa kita ada announce bahawa Wings akan mengadakan konsert jelajah penjara, dan kita memerlukan kerajaan atau dana sponsor untuk program CSR ni. Jadi Dato' Awi pun setelah berbincang, Dato' Awi, ini adalah sebahagian usaha dan inisiatif daripada Dato' Awi sendiri, yang mana kami berdua telah bersetuju bahawa sebahagian daripada hasil kutipan tiket ini akan disalurkan kepada program Wings jelajah penjara, insyaAllah. Baik, terima kasih. Saya sambung sikit. Baik, ini sebenarnya kita cerita pasal Rockelogy dulu lah. Apapun, terima kasih banyak-banyak kepada Rumah Produksi Merah Event yang sudi membuat konser Rockelogy ini dan telah berbincang-bincang, dan kita terus berhubung dengan Kid dan Din untuk jalan seterusnya. Dan Alhamdulillah dengan kesepakatan yang ada ni, kita harapkan sesuatu membuahkan hasil yang baik. Daripada hasil ini kita akan tuai ke sudut lain tadi seperti mana yang diberi oleh beritahu oleh Dato' Eddie. Kita macam saya ada agak macam saya cubit kiri kanan terasa, kanan kiri terasa. Jadi saya nak kena jaga dua pihak yang saya sayang. Jadi pihak-pihak tertentu kena ambil peranan lah, dan harap-harap mereka faham, dan Alhamdulillah saya rasa mereka faham. Ini sebahagian daripada perjuangan yang saya harus tempuh. Walau kadang-kadang tu ada juga cetusan perasaan yang tidak puas dan sebagainya, tapi saya harus teruskan kerana ini perjuangan hidup, yang sini kena jalankan juga, dan sana pasti akan dijalankan, insyaAllah. Dan saya berharapkan sangat supaya konser Rockelogy ini berjaya ke tahap dewa, yang boleh kita buat sesuatu yang lebih baik lagi di masa depan, insyaAllah. Dan apapun, terima kasih banyak-banyak kepada semua sidang hadirin yang dihormati, khusus kepada kawan sahabat-sahabat WMGS yang sama-sama datang sentiasa memberi
support kepada program-program yang dibuat oleh Mapolres Merah. Terima kasih banyak-banyak. Dan itu sajalah. Kalau ada apa soalan-soalan yang nak beri, sebelum tu saya nak bagi Kit bercakap dulu. Kit, terus sambung Kit. Rasanya belum habis lagi untuk saya ucapkan selamat hari raya kepada semua. Salam juga Ida. Saya macam bila Ari approach tu, saya memang tak ada masalah dengan Ari. Macam dia ajak tu, saya berusaha hati lah untuk merayakan sama. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ni. Terima kasih. Ya, itu sama juga. Cik Din semua? Okey. Selamat petang semua. Rokologi ni dia lebih bertumpu kepada, dia lebih menyeluruh. Pada asal ni kita nak buat bikin wilayah. Sebab saya fikir bila we approach rokologi pun, pada saya pun okey, dia lebih menyeluruh. Kalau kita buat bikin wilayah, dia bertumpu hanya kepada satu album. So dia fikir pun idea yang baik. So saya sangat berharap untuk peminat-peminat kita akan bermula di Penang ya. Di Penang saya menyuruh kepada semua peminat-peminat di utara datang support kami. InsyaAllah kami akan bagi yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya idea rokologi ni saya terlihat apabila Abang Din bagi saya satu naskah rokologi search. Jadi saya rasa kenapa tidak kita gunakan rokologi ni sebagai satu tajuk untuk konsert kali ini. Nama dia sedap, rokologi, yang banyak mengisahkan sejarah-sejarah yang saya rasa perjalanan yang dihimpunkan oleh saudara Din dalam search, dan mungkin dia boleh elaborate more tentang rokologi itulah. Rokologi ni dia lebih kepada perjalanan seni kami lah, daripada awal sampai sekarang. Okay. Baik. Okey, itu saja ke? Kronologi lah kau rock campur dengan kronologi. Begitu. Baik, semoga sama-sama kita doakan Rokologi Concert Tour 2025 mendapat sambutan yang sangat-sangat hangat. Bakal dah tahu tadi tahap dewa. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Okey, jadi tuan-tuan, kita buka ruangan ini khas untuk rakan-rakan media untuk bertanya sebarang soalan. Nak tanya tentang rokologi ke, nak tanya tentang kita punya company yang baru saja kita lancarkan tadi, yang anda dengar tadi, silakan. Jadi ruangan soalan dibuka untuk rakan-rakan media. Dipersilakan. Pemilihan sebab di Kuala Lumpur dah sesak. Sesak dengan tumbuhan-tumbuhan luar masuk. Jadi kami terpaksa luahkan perasaan kami di luar Kuala Lumpur. Kita dah cuba banyak macam tempat. Sekarang ni kita rasa macam kita mau menagih kasih di tempat sendiri pun susah. Jadi dari kami kita pilih, kita bawa diri kita keluar. Kita rasa belah-belah utara pun ramai juga yang menyokong kami. Jadi kita cuba kembalikan balik sejarah yang kami pernah buat di sana, marahin konsert. Dan saya harap sangat tempat itu akan dipenuhi seperti mana yang dululah, insyaAllah. Dan di Johor juga begitu. Kalau dia sebenarnya kita target untuk masuk Singapura, tapi saya rasa apabila Dato' Eddie beritahu, baik kita buat di Johor. Sebab satunya di Singapura kos tinggi kalau kita nak buat kan. Dan kita buat di Edu City di Johor, dan kita pernah ada tempat pernah okey. Dan saya rasa mungkin rakyat Singapura pun bila datang dekat dan lebih murah lagi kalau dia orang masuk ke Singapura berbanding kami di Malaysia nak masuk ke Singapura. Ikut currency rate kan, exchange dia tinggi. Jadi saya rasa mungkin itu pilihan yang tepat lah, insyaAllah. Saya ulas sikit tadi pasal soalan itu. Sebenarnya dia chapter, dia mengikut chapter. Maknanya dia ada north, dia ada south. Mungkin selepas ni East Coast, dan kita akan main di Central insyaAllah. Sekarang kita mungkin dalam proses untuk menyiapkan kertas kerja untuk kita ke Pantai Timur. Maknanya kita play by chapter. Jadi kita rasa kalau di utara tu lokasi yang sesuai dengan kapasiti yang besar, dengan harga yang mahal, saya rasa kita balik semula kepada roots yang maknanya kita mencari mereka, kita yang pergi kepada mereka kali ini.
Jadi jangan ingat kata kita hanya main dua, maknanya kita akan main by region. Mungkin kita akan main di Borneo. InsyaAllah kalau region kan dengan tahun ni insyaAllah. Kita target untuk selesaikan ni dalam masa beberapa bulan sebelum sampai setahun, insyaAllah. Sebab jarak antara dua konsep ni, antara Penang dan Johor pun hanya mengambil masa 2 minggu. Okey. Soalan lain? Soalan pertama saya mungkin boleh kongsi sikit konsep. Untuk konsep ni, adakah dia akan jadi lagu Wings saja ke, ataupun ada lagu search ke, atau baju campur ke, atau macam mana? Soalan kedua, boleh beritahu kapasiti yang boleh dikhidmatkan untuk di dua lokasi. Okey, kapasiti dia lebih kurang kalau di Perda sana boleh masuk dalam 8,000, 15,000 orang boleh masuk. Kita target dalam, ya kalau boleh biar 15,000 orang datang, tapi kalau tidak pun biarlah 10,000. Kita memberikan satu harga marhain juga yang Sulawesi Utara dan Selatan ni. Dan di konsepnya yang kita cuba tadi membayangkan, kita akan adakan satu segmen santai. Sekarang ni kan orang macam gila-gila galau ni kan. Tapi kita orang gila talak. Kita akan buat lagu-lagu yang talak semua. InsyaAllah kita akan ada satu segmen santai tu yang itu dia macam kita nak balik kepada zaman kita mula-mula main muzik dulu. Kita lepak kat benteng, lepak kat longkang, lepak kat mana dengan akustik gitar dan santai-santai menyanyi. Itu segmen yang kita beri, segmen sing along yang dengan lagu-lagu hit yang pernah dimainkan oleh Dan dengan Kid ni. Dan saya hanya cuba untuk menyampaikan, insyaAllah. Ya. Ada lagi soalan? Okey. So, lagu search ya. Lagu, sebab saya pernah ada satu album dengan dia orang, lagu album Bikin Wilayah. Album Bikin Wilayah. Jadi saya rasa yang main lagu-lagu dalam album tu pun patutan lah. Okey, Tok. Saya nak sambung ni tu. Oh sorry. Okey, saya nak sambung yang Bobo punya soalan tadi kan. Okey. Seperti mana yang Datuk cakap beritahu tadi, akan mainkan lagu-lagu search saja tidak masuk lagu Wings. So line up untuk drama dan basis adakah daripada search yang sebelum ni ataupun daripada kumpulan Wings anggota lain? Yang itu akan diberitahu oleh Abang Din. Line up yang sama sewaktu di trail tu. Line up yang sama. Line up yang sama maksudnya Bandin? Di trial tu, di set. Oh. Line up yang sama. Okey. So, ni soalan daripada Malan. Payment tolak. Soalan penting tau, memang saya nak tanya. So, apabila kita buat di luar bandar atau lokasi di utara dan selatan, so mungkin kalau boleh atau lebih sikit lah harga tiket. Tadi kita dah sebut dari harga marhain. Nanti kita akan pamerkan. Kita akan pamerkan harga dia. Dan saya rasa harga yang sangat bersesuaian dengan untuk konsert dia. InsyaAllah konsert ni bukanlah konsert kecil, konsert besar juga. Tapi kita nakkan volume, kita nakkan orang ramai datang untuk menikmati dan menghargai karya-karya yang telah dicipta, yang telah terhasil, yang telah membuat satu gempakan dalam industri tanah air kita dengan lagu-lagu yang pernah dipetik oleh Dan dan Kid. Dan insyaAllah kita akan cuba menarik minat orang datang dengan harga-harga